Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan menjalankan sebuah forum akademik yang bertajuk tentang penggunaan lafaz ikhtilat dalam kehidupan mahasiswa dan organisasi kampus. Saya selaku moderator hari ini akan mengendalikan sidang pertama. Kami ada 2 sidang. Jadi ini adalah barisan sidang pertama kami. Saya moderator. Nama saya Muhammad Ashraf Bakhir bin Muhammad Rawi. Nombor matrik 080126. Perkenalkan diri kepada panel sekalian. Jadi saya Abu Bakar bin Zulkifli, nombor matrik 079935. Saya Muhammad Fatullah Mashkur bin Bandar Salam, nombor matrik 080298. Dan saya Muhammad Idris Daniel bin Zahari, bukan matrik 081015. Baik, terima kasih. Alangkah baiknya sebelum kita bercerita tentang perkara ini, kita berbincang tentang ikhtilat ni. Sukanya saya untuk menerangkan secara ringkas dari segi lafaz dan beza pada bahasa dan syarak. Pertama, definisi lafaz. Ikhtilat ni berasal daripada kata kerja daripada perkataan Arab, iaitu ikhtalata, ikhtalitu, ikhtilatan, yang bermaksud bercampur atau bergaul sesuatu benda sehingga tidak dapat dipisahkan. Dari segi istilah pula, ikhtilat merujuk kepada pencampuran lelaki perempuan yang bukan mahram dalam satu urusan aktiviti atau tempat kerja. Beza makna bahasa dan syarak pula. Makna bahasa, menurut bahasa Arab, ikhtilat bermaksud bercampur atau bergaul dua perkara sehingga tidak dapat dipisahkan. Kata ini digunakan untuk mengkhususkan kepada pencampuran lelaki dan perempuan dalam satu majlis. Untuk makna syarak pula, syarak mengatakan kalau ikhtilat ini merupakan pencampuran lelaki dan perempuan dalam satu majlis yang bukan mahram, yang mestinya tertakluk kepada adab dan syarat yang disebutkan dalam kitab-kitab fiqh biasanya. Itu adalah dari segi bahasa, dari segi logawinya. Sekarang saya akan bertanyalah kepada panel hari ini. Pertama, panel Abu Bakar. Saudara Abu Bakar, sihat? Alhamdulillah. Jadi, saudara Abu Bakar, mengapakah istilah ikhtilat ni sering difahami berbeza antara masyarakat dan pengguna media sosial? Boleh terangkan tak? Okey. Jadi istilah ikhtilat ni dia berbeza dengan dua pendapat lah. Yang pertama, pendapat masyarakat dan juga media sosial. Jadi dalam masyarakat, istilah ikhtilat ni kebiasaannya digunakan untuk merujuk kepada lelaki dan perempuan dalam kehidupan seharian kita. Contohnya, seorang mahasiswa lah, sebagai mahasiswa, kita melibatkan, kita lelaki dan perempuan terlibat dalam satu program kampus ataupun mesyuarat berpersatuan. Jadi ada sesetengah masyarakat yang mengatakan itu ikhtilat. Berbeza pula dengan media sosial. Media sosial kata istilah ikhtilat ni sering digunakan dengan maksud yang lebih negatif. Contohnya, gambar lelaki dan perempuan yang berada dalam satu program atau bergambar bersama yang sering menerima komen terlalu banyak ikhtilat. Walaupun pada dasarnya aktiviti tersebut mempunyai tujuan yang baik dan tidak melanggar syariat. Jadi kesimpulannya di sini, bukan semua pergaulan atau pencampuran antara lelaki dan perempuan tu dilarang oleh syarak. Kita kena tengok pada tujuan dasar, keadaan dan cara pergaulan tersebut dilakukan. Jika pergaulan tu mempunyai tujuan yang baik dan menjaga adab dan batas serta syarak, maka diperbolehkanlah. Berbeza jika pergaulan tu melibatkan perkara yang boleh membawa kepada fitnah ataupun pergaulan bebas ataupun pelanggaran batas syarak, maka kita elakkan dan halanglah benda tu. Itu jawapan untuk persoalan tu. Terima kasih kepada saudara Abu. Di sini kita tahulah kalau masyarakat dan media sosial ni lebih kepada negatif kalau sebab ikhtilat ni, itu kita tahu. Seterusnya, pada saudara Fathul, adakah istilah ikhtilat ni mengalami penjempitan atau perluasan makna dan mengapa? Berdasarkan soalan tersebut, istilah ikhtilat sebenarnya mengalami kedua-dua bentuk perubahan makna, iaitu penyempitan makna dan perluasan makna. Ia bergantung kepada penggunaan masyarakat.
Dari segi penyempitan makna tadrikul makna, pada asalnya ikhtilat bermaksud pencampuran secara umum. Namun pada masa kini ia lebih difahami sebagai pergaulan antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Dari segi perluasan makna pula, iaitu tausi'ul makna dalam sesetengah keadaan, istilah ikhtilat juga digunakan secara lebih luas, iaitu merangkumi semua bentuk interaksi lelaki dan perempuan seperti perbincangan, tugasan, mesyuarat dan program. Oleh itu, jelas bahawa istilah ikhtilat mengalami perubahan makna sama ada dari sudut penyempitan maupun perluasan, bergantung kepada cara masyarakat menggunakannya. Penerangan yang baik, tapi saya nak bertanya lagi lah. Bagaimana faktor huruf ataupun adat kebiasaan masyarakat mempengaruhi perubahan makna suatu lafaz dalam ikhtilat? Faktor huruf memainkan peranan yang besar dalam mempengaruhi perubahan makna lafaz. Ikhtilat kerana huruf menunjuk kepada kebiasaan masyarakat dalam memahami sesuatu istilah. Pada masa kini, apabila disebut ikhtilat, masyarakat lebih cenderung mengaitkannya dengan pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan. Penggunaan yang berulang dalam masyarakat menyebabkan makna asal yang lebih umum semakin kurang difahami, manakala makna semasa menjadi lebih dominan dalam penggunaan harian. Contohnya, apabila disebut ikhtilat, ramai akan terus membayangkan hubungan seperti couple, dating atau pergaulan bebas. Oleh itu, perubahan huruf sangat mempengaruhi perubahan makna sesuatu lafaz kerana ia membentuk kefahaman masyarakat terhadap penggunaan perkataan tersebut. Terima kasih pada saudara Fatul. Seterusnya, panel Daniel. Saya nak bertanya, apakah isu yang beredar dalam masyarakat yang menyebabkan kekeliruan kontemporari masyarakat pada hari ini? Terima kasih atas moderator, soalan yang sangat menarik. Okey, antara pertama yang saya boleh terangkan adalah dari sudut media sosial. Media sosial antaranya seperti WhatsApp, Telegram, Instagram, TikTok adalah tujuannya untuk memudahkan komunikasi antara manusia, antara pelajar, lelaki dan juga perempuan. Berbual secara peribadi tanpa keperluan, bergurau secara berlebihan atau berkongsi gambar yang boleh menimbulkan fitnah. Ada yang menganggap kerana tiada pertemuan fizikal, maka tiada isu ikhtilat, sedangkan adab syarak tetap perlu dijaga. Dan seterusnya adalah dari sudut program dakwah dan juga kebajikan. Sukarelawan lelaki dan juga perempuan perlu terlibat dalam misi bantuan banjir atau program kebajikan. Sebagai contoh, ada pihak yang terus menganggap melabelkan sebagai ikhtilat haram tanpa melihat tujuan dan adab yang dipelihara. Ikhtilat yang ada keperluan dengan menjaga batas syarak adalah hukumnya harus. Dan yang ketiga, urusan jual beli. Urusan jual beli melibatkan antara peniaga lelaki dan juga perempuan berurusan, dan atau sebaliknya. Ada yang menganggap salah faham bahawa semua interaksi tersebut adalah dilarang, sedangkan ia harus kerana dia ada tujuan muamalat. Sebagai contoh, jual beli dalam kawasan universiti. Dan yang keempat adalah aktiviti universiti ataupun dalam kelas. Ada pihak yang mendakwa perbincangan kumpulan antara pelajar lelaki dan perempuan adalah haram kerana dianggap ikhtilat, sedangkan perbincangan akademik yang mempunyai tujuan jelas dan menjaga adab adalah harus. Yang dilarang ialah pergaulan yang membawa kepada fitnah, khalwat dan juga sentuhan yang tidak elok atau perkara yang boleh menimbulkan syahwat. Itu saja daripada saya. Terima kasih kepada saudara Daniel. Pada sesi pertama ini kita dapat tahu banyak syarat, banyak adab yang tertakluk untuk menjadikan sebuah ikhtilat tu dan boleh sebuah ikhtilat yang diterima oleh syarak. Jadi pada segmen kedua nanti kita akan tahu pula bagaimana kaedah usul fiqh dalam analisis perkataan ikhtilat ini. Sekian daripada kami panel hari ini. Kita akan jumpa pada segmen yang kedua, insya-Allah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam segmen program akademik bagi sidang yang kedua. Jadi, tanpa membuang masa, saya perkenalkan diri saya sebagai host pada hari ini. Nama saya Ahmad Nazir Ahnaf bin Muhammad Zainal Arifin, nombor metrik 079930. Okey.
Tanpa buang masa, kita perkenalkan juga panel-panel yang hadir pada hari ini, yang semangat hadir pada hari ini. Silakan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azhar bin Roslan, nombor matrik 080017. Nama saya Muhammad Faizimi bin Ghazali, nombor matrik 079691. Nama saya Muhammad Akil bin Muhammad Sukri, nombor matrik 080525. Okay. Baiklah. Tanpa buang masa, saya tengok panel Azhar semangat nak jawab pada hari ini, nak membincangkan isu pada hari ini. Jadi soalan yang saya tujukan kepada panel Azhar iaitu, apakah hubungan antara lafaz ihtilat dengan konsep am dan khas dalam usul fiqh? Silakan. Okey, terima kasih kepada sahabat saya, moderator dan Ahmad Nazir. Okey. Lafaz ikhtilat pada asalnya merupakan lafaz am, tapi penggunaannya dalam fiqh kontemporer menunjukkan berlakunya pengkhususan iaitu takhsis melalui uruf, sehingga maknanya lebih tertumpu kepada percampuran antara lelaki dan wanita ajnabi. Perbincangan ini menunjukkan bahawa sesuatu lafaz boleh mengalami perkembangan makna daripada makna bahasa yang umum kepada yang lebih khusus berdasarkan uruf dan konteks penggunaan dalam kalangan masyarakat. Ini membuktikan bahawa pemahaman sesuatu lafaz dalam usul fiqh perlu mengambil kira penggunaan semasa selain makna asal perkataan tersebut. Okay. Terima kasih panel Azhar atas pembentangan yang menjelaskan tentang analisis dalam lafaz ikhtilat. Jadi, berdasarkan perbincangan pada hari ini daripada segmen pertama sehingga segmen kedua, saya meneruskan dengan menghuraikan aplikasi hukum dan sosial atau sosial yang timbul daripada kefahaman masyarakat tentang ikhtilat. Jadi, berdasarkan analisis yang telah dilakukan, saya dapati bahawa terdapat beberapa implikasi yang timbul daripada kefahaman masyarakat tentang istilah-ikhtilat ni. Jadi yang pertama, berlakunya kekeliruan dalam memahami hukum ikhtilat. Sebahagian masyarakat menganggap semua bentuk interaksi antara lelaki dan perempuan adalah dilarang, sedangkan syarak membenarkan pergaulan yang mempunyai tujuan yang baik serta mematuhi batas-batas yang ditetapkan. Yang kedua pula, wujudnya sikap yang terlalu ketat ataupun terlalu longgar dalam interaksi. Ada pihak yang mengharamkan perkara yang sebenarnya harus, manakala ada juga yang memandang ringan batas pergaulan yang telah ditetapkan oleh syarak. Jadi, yang ketiga pula, ia menunjukkan pentingnya kefahaman yang tepat terhadap istilah syarak. Dengan memahami maksud sebenar lafaz ikhtilat, masyarakat dapat mengamalkan ajaran Islam secara lebih seimbang dan mengelakkan salah faham terhadap hukum hakam syariat. Jadi, berdasarkan perbincangan analisis yang telah dijalankan, kumpulan pada hari ini mentarjihkan bahawa lafaz pada asalnya membawa maksud pencampuran ataupun pergaulan secara umum tanpa dikhususkan kepada lelaki dan perempuan. Namun, berdasarkan uruf dan penggunaan semasa, istilah ini dapat difahami sebagai pergaulan antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Oleh itu, hukum ikhtilat tidak ditentukan semata-mata berdasarkan wujudnya pencampuran tersebut, tapi perlulah dilihat kepada tujuan asal, keadaan dan pematuhan terhadap batas-batas syarak. Jadi, interaksi yang membawa kepada kebaikan dan mematuhi syarak, hukumnya harus, manakala yang tidak elok adalah dilarang. Jadi, sebelum kita mengakhiri forum kita pada hari ini, izinkan saya untuk menyoal beberapa soalan kepada panel yang hadir pada hari ini. Itu kepada panel Faiz. Soalannya, bagaimana panel Faiz melihat trend perubahan penggunaan lafaz ikhtilat dalam kalangan mahasiswa di kampus pada hari ini berbanding mafhum asal syarak? Silakan. Baik. Ikhtilat dari segi luar adalah percampuran di mana percampuran fizikal antara lelaki dan perempuan tanpa batasan, dan ini menyebabkan perluasan makna dari segi kalau kita boleh lihat teknologi pada hari ini, banyak perluasan makna di mana penggunaan ikhtilat ni digunakan berbeza oleh pelbagai golongan. Kita boleh nampak dalam penggunaan seperti TikTok, Discord, WhatsApp dan Telegram ataupun Google Meet. Mereka keliru dalam makna ikhtilat yang sebenar dengan yang telah ditentukan oleh syarak. Ini menyebabkan mereka menganggap ikhtilat itu adalah perkara yang haram dan benda yang dicegah oleh syarak. Padahal
pemahaman mereka tidak selari dengan apa yang ditentukan oleh para imam pada zaman terdahulu. Jadi ini menyebabkan kelompok yang pertama iaitu yang tadi menganggap terlalu ekstrim, iaitu perkara-perkara yang berkaitan ikhtilat adalah haram, dan yang golongan kedua adalah golongan yang menganggap pesimis terhadap pandangan ikhtilat dalam kalangan masyarakat. Sekian dari saya. Terima kasih kepada Bina Faiz. Tanpa membuang masa, saya pergi ke panel seterusnya dengan soalan, adakah lafaz ikhtilat ini merupakan lafaz yang sabit? Terima kasih. Pada pandangan saya, lafaz ikhtilat ni tak boleh dianggap sebagai lafaz yang sabit secara hakikah syar'iyah. Ini kerana tiada dalil yang tunjukkan makna asal lafaz ikhtilat tu kepada makna yang khusus dalam syarak seperti solat dan zakat. Dan dalam bahasa Arab, perkataan al-ikhtilat pada asalnya bawa maksud yang umum, iaitu percampuran. Makna ni digunakan dalam pelbagai konteks dan dia tidak terhad kepada percampuran lelaki dan perempuan sahaja. Tapi dalam penggunaan semasa, khususnya dalam perbincangan fiqh kontemporari, lafaz ikhtilat ni dia lebih sering difahami sebagai percampuran antara lelaki dan wanita yang bukan mahram. Kefahaman ni lebih tepat dijelaskan melalui uruf atau kebiasaan penggunaan masyarakat. Dalam istilah usul fiqh, keadaan ini boleh dikaitkan dengan takhsisul uruf, iaitu penggunaan pengkhususan makna sesuatu lafaz berdasarkan penggunaan yang luas dalam masyarakat. Terima kasih panel Akil. Jadi sebagai kesimpulan yang dapat kita fahami bahawa istilah ikhtilat perlu dilihat berdasarkan makna asal, konteks penggunaan serta peranduan syarak. Jadi kefahaman yang tepat terhadap istilah ni dapat mengelakkan kekeliruan masyarakat dan membantu kita mengamal Islam secara lebih seimbang dalam kehidupan seharian kita. Jadi dengan ini berakhirlah forum kita pada hari ini. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada panel-panel yang hadir pada hari ini yang mengikuti perbincangan ini. Semoga perkongsian kita memberi manfaat dan menambah kefahaman kita terhadap isu yang kita bincangkan hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.